Pakcik nak kau bayang satu benda. Kau bangun pagi, tengok akaun bank, ada simpanan cukup. Tiap bulan tak risau bil, kereta tak berhutang, rumah pun walau kecil, milik sendiri, tak mewah, tapi hati tenang. Inilah kejayaan sebenar. Bukan hidup kaya untuk tunjuk, tapi bebas dari kejar bayang. Ramai orang tak faham, hidup bebas bukan maksudnya tak ada hutang langsung. Tapi kau kawal hutang, bukan hutang kawal kau. Kau tahu beza antara keperluan dan kehendak. Kau tahu duit bukan untuk dibakar hari ni, tapi untuk jamin esok. Nak capai tahap ni, kau kena faham 3 benda penting. Pertama, sistem kewangan hari ini memang reka untuk buat kau leka. Sistem wang fiat cipta ilusi kekayaan. Kau nampak nombor bertambah dalam akaun, tapi kuasa beli makin merosot. Kau kerja lebih keras, tapi barang makin mahal. Ini bukan salah kau, tapi kau kena sedar supaya kau berhenti jadi mangsa. Kedua, sistem hutang hari ini bukan bantu orang susah. Ia makan orang yang tak faham. Kau sign loan kereta 9 tahun. Bukan sebab kau mampu, tapi sebab kau tak diajar buat kira-kira. Kau pegang kad kredit sebab darurat, tapi swipe sebab nak makan mahal. Lama-lama hidup jadi darurat betul. Ketiga, jangan tunggu sistem berubah. Kau kena mula ubah mindset sendiri. Kau kena tanya, perlukah aku beli barang ni atau aku nak impress orang? Kalau aku tak beli hari ni, hidup aku terganggu ke? Apa perasaan aku kalau aku simpan duit ni untuk masa depan? Pakcik tahu benda ni tak glamour, tak trending. Tapi realitinya, hidup tenang bukan datang dari gaji besar. Ia datang bila kau berhenti ikut cara orang ramai dan mula bina sistem sendiri. Jadi pakcik nak ajar satu skill penting, cipta sistem perbelanjaan sendiri. Contoh mudah, gaji masuk, simpan dulu 10%, automatik. Jangan fikir, jangan tunggu. Belanja ikut bajet bukan ikut emosi. Bezakan reward dengan escape. Dan paling penting, belajar ilmu duit macam kau belajar ilmu agama. Sebab dua-dua urus dunia dan akhirat. Akhir kata, pakcik tak pernah benci duit. Tapi pakcik benci sistem yang tipu orang yang tak belajar. Jangan salahkan diri kalau kau dah terkena. Tapi salahkan diri kalau kau tak mau belajar. Komen bawah, aku pilih bebas bukan nampak kaya. Pakcik nak tengok siapa yang betul-betul berani ubah cara fikir dia.